Pelantikan Datuk Seri Abdul Halim Aman sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dianggap sebagai satu cabaran besar dalam menjaga integriti institusi negara. Ia turut dilihat sebagai peluang berharga untuk melaksanakan perubahan menyeluruh demi memperkukuh usaha memerangi rasuah. Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, Nurul Izzah Anwar menyatakan bahawa pelantikan tersebut bukan sekadar suatu acara rasmi atau pengumuman semata-mata, tetapi lebih kepada keperluan terhadap keberanian serta tekad untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa sebarang kompromi. Beliau menegaskan bahawa integriti bukanlah diukur dari segi gelaran atau jawatan yang dipegang, tetapi lebih kepada tindakan yang diambil seperti membuat keputusan yang jujur, menjalankan siasatan tanpa rasa takut dan berani menolak segala bentuk campur tangan yang mampu merosakkan prinsip keadilan. Pelantikan ini memberi peluang untuk perubahan, namun tanggungjawab yang dipikul tidak cukup untuk memastikan reformasi tercapai. Hanya dengan keberanian, iltizam dan sokongan rakyat, perubahan yang diinginkan dapat terlaksana, jelasnya dalam satu kenyataan. Menurut Nurul Izzah, rakyat Malaysia telah lama mendesak agar SPRM benar-benar bebas dan tidak terpengaruh dengan mana-mana pihak yang mempunyai kepentingan, termasuk individu yang sedang disiasat. Pada masa yang sama, beliau turut mengingatkan bahawa pelantikan individu baharu tidak menjanjikan perubahan secara automatik. Pengalaman lampau menunjukkan adanya keraguan, kompromi yang diam-diam berlaku, serta kelewatan dalam menyampaikan keadilan yang akhirnya merosakkan kepercayaan orang ramai. Reformasi sebenar tidak semestinya lantang, tetapi berlaku melalui semakan Akta SPRM, pengukuhan perlindungan institusi dan kebertanggungjawabaan sebenar kepada Parlimen, ujarnya. Beliau turut menegaskan betapa pentingnya SPRM bebas daripada pengaruh mana-mana pihak yang berkepentingan dan perlunya reformasi sebenar untuk memastikan keadilan ditegakkan. Perubahan tidak berlaku ke atas kita tetapi kerana kita, kata Nurul Izzah.